الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Hadirin mukminin dirahmati Allah, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan segala perintah dan tinggalkan segala yang ditegah. Semoga perjalanan hidup kita di dunia ini sentiasa dinaungi rahmat, inayah dan barakah. Di ruang ini tinggalkan semua perlakuan lagha dan berikan tumpuan kepada khutbah bagi meraih kesempurnaan salat Jumaat dan ganjaran beribadah. Di hari penuh barakah ini, mari kita hayati khutbah Jumaat yang bertajuk Kembara Agung Bukti Kasih Ilahi. Kaum muslimin yang berbahagia, begitu indah kasih Allah. Segala apa yang ada dalam maya ini berlangsung dengan kudrat dan iradahnya. Naungan kasihnya sentiasa tercurah ke atas para hamba yang sentiasa akur, taat dan pasrah. Lihatlah bagaimana di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir buntu dengan cabaran yang datang bertalu-talu. Diuji dengan pemergian dua tonggak utama yang kuat mendukung usaha dakwah pada tahun yang syarat duka itu. Belum pun reda kesedihan di atas kewafatan isteri tercinta Khadijah binti Khuwailid dan bapa saudara baginda Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkah ke bumi Taif dengan harapan mendapatkan perlindungan atau menerima Islam. Baginda menyangka akan ada sinar baru buat perjuangan dakwah di sana. Namun apa yang diterima hanyalah penghinaan terhadap baginda. Tidak sekadar menutup pintu rumah, penduduk Taif sanggup melempar batu sehingga basah tubuh suci dan kaki baginda dengan darah. Ketika itulah di saat bumi seolah-olah menghimpit, baginda menadah tangan ke langit bukan untuk meminta bala, tetapi mengadu tentang lemahnya daya upaya diri. Di saat fizikal baginda luka, di saat emosi baginda lara, pintu langit luas terbuka. Allah memujuk kekasihnya lalu membawa baginda melihat kebesarannya. Inilah yang dinyatakan dalam surah An-Najm ayat 17 dan 18 yang menjadi mukaddimah khutbah. Bermaksud penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan peristiwa yang menakjubkan itu dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya dia telah melihat sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang amat besar. Lihatlah bagaimana Allah menghamparkan kemuliaan buat baginda di langit melalui peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Para tetamu Allah yang diberkati, terlintas persoalan di benak hati kita. Mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan kemuliaan yang sebegini hebat? Di saat baginda berada di kemuncak kelelahan, mengapa langit menyapa dan memuliakan baginda pada waktu yang tepat? Jawapannya terhimpun dalam satu kalimah yang ringkas, namun sangat besar maknanya, iaitu abduhu, yakni hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan peristiwa Isra', dia memulakannya dengan ayat maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nabinya, tidak juga rasulnya. Sebaliknya Allah memilih gelaran hamba. Ini satu isyarat yang amat mendalam
bahawa setinggi-tinggi kedudukan manusia di sisi Allah ialah apabila dia benar-benar mencapai darajat kehambaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan kerana baginda telah lulus ujian kehambaan. Di hujung pertemuan, baginda dianugerahkan dengan syariat salat fardu 5 waktu sehari semalam. Bersama anugerah ini, baginda tetap sujud walaupun dihina, tetap menyampaikan dakwah walaupun disakiti, dan tetap memuji Allah walaupun telah begitu lelah. Saat bumi menghimpit, semakin kuat diuji, semakin merendah diri. Semakin besar cabaran, semakin ampuh keyakinan. Inilah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah iman yang pernah dipesan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Maksudnya, jagalah hak Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, nescaya engkau akan dapati dia sentiasa di hadapanmu, yakni membantumu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengajarkan kita bahawa kunci untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan membina jiwa hamba dan mengeratkan talian kasih dengan Yang Maha Kuasa. Dengan iman yang ampuh dan talian ikatan yang kukuh, walau sehebat manapun himpitan ujian di bumi, tidak akan mampu memudaratkan kita melainkan dengan izinnya. Sidang jemaah yang dikasihi, justru mengapa tidak kita jayakan usaha ini? Lalu bagaimana untuk kita meraih watak hamba yang disayangi pemilik langit dan bumi ini? Berikut apa yang perlu kita lakukan. Pertama, mengadu hanya kepada Allah. Jangan jadikan manusia tempat pertama untuk mengeluh. Mengadu dan merayulah kepada Allahus Samad. Ikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengadu kelemahan diri hanya kepada Allah pada setiap ketika. Kedua, pelihara dan hargai hadiah Mi'raj. Jadikan salat sebagai silah, ruang berhubung dan berbicara dengan Yang Maha Esa, agar kita tenang bersama kebesaran dan kasih-Nya. Jangan dirikan salat hanya sebagai rutin dan kebiasaan semata, tetapi salatlah dengan khusyuk dan tawaddu' agar jiwa kita dapat bermi'raj, melepaskan segala lelah dunia. Sungguh salat difadukan dalam peristiwa Mi'raj adalah tali penghubung antara hamba di bumi yang menghimpit dengan langit yang menghamparkan rahmat. Ketiga, bersabar dan bertawakal ketika diuji. Yakinlah dengan sepenuh hati bahawa setiap kesempitan yang Allah beri adalah untuk memaksa kita melihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang terhampar di atas sana. Usah berputus asa, jangan menyalahkan takdir, tetapi bersama usaha, tadahkanlah dengan tangan merayu rahmat dan bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan rahmat dan pertolongan bersama kesabaran dan salat insan-insan beriman. Amati janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maksudnya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan juga salat. Dan sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Inilah yang kita perlu lakukan. Salatlah dengan penuh kekhusyukan untuk meraih jaminan memperoleh pertolongan. Khusyuk iaitu salat dengan penuh sedar dan penghayatan adalah jaminan bantuan buat kita yang sering kita abaikan. Di saat kita sedang diuji dengan jiwa yang tidak tenteram dan hati yang resah gelisah,
bermunajatlah kepada Allah yang maha mendengar dalam salat dan sujud kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Muslimin yang dimuliakan Allah, menutup bicara, khatib ingin menyarankan 3 saranan sebagai pedoman. Pertama, sedarlah selagi kita bernyawa di dunia ini adalah medan ujian. Kita perlukan talian rahmat dan bantuan Allah untuk kekal hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Yang kedua, salat adalah anugerah. Ia ruang berbicara dan mengadu si hamba kepada Maha Pencipta. Hargai dan sempurnakan khusyuk salat kita. Salatlah dengan penuh kesedaran betapa kita sedang menghadapnya untuk meraih keampuhan jiwa dan pertolongannya. Ketiga, bersabar dan bertautlah dengan Allah saat diuji. Sesungguhnya langit sentiasa menghamparkan rahmat buat hamba-hamba Allah yang sentiasa bertaut, merayu dan mengadu kepadanya. Renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufyah. Allahumma aslih a'immatana wa walata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridak. Allahumma ij'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'an dara 'adlin wa imanin wa amnin wa aman ya dzal fadli wal ihsan.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjamaah mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerja sama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan, suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.